Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bateri ni belum selesai lagi. Jadi malam ni aku nak cerita lagi 4 bateri ni. Sekarang ni aku dah buat balancing. Balancing maksudnya aku dah sambung positif, negatif negatif semua sambung. Lepas tu aku cas dengan dalam lebih kurang dalam 2 amp. Dan pernah kemudian aku dah discharge dia sampai 47 volt tadi. Aku dah discharge. Sekarang ni aku dah cas balik guna charger basikal elektrik lah. Charger dia. Kalau tengok dia okay, 20% lah. Okay, dia lebih kurang 47 volt je, 47. Okay, kita tak boleh nak discharge dia sampai bawah daripada 42 lah. Sekarang ni ada lagi 20%. Dia detect 47 volt 20%. Okay. Kalau video aku sebelum ni dia watan dia hampir sama, tapi berbeza mungkin ada sikit lah. Tapi kalau yang ni selepas dah buat balancing, sekarang ni tengah charge. Tengok okey. Kat sini voltage dia untuk nombor 6 ni. Kita nanti tengok video yang sebelum ni. Kita start nombor 4 dulu. Okey, nombor 4 sini. Okey, nombor 4 1281 82. Nombor 4. Okey, nombor 5 sini 1282. Nombor 6 1281. Nombor 7 83. Okey, sekali lagi nombor 4 82 83 82 84. Okey, kita ulang balik. Start nombor 4 83 5 84. Nombor 6 83. Nombor 7 84. Okey, total voltage 51.44. 51.44 ni dia detect kalau charger ni 20% ada 40 lah tu. Start 40. Yang tak berkelip tu maksudnya dia dah full lah 20% tu. Okey, total voltage 51.47 volt. Sekarang ni masuk yang ke 40%. Maksudnya 20% tadi dia dah 47 untuk charger ni lah. Okey, sekali lagi nombor 4. Nombor 4. Sebab kita nak reading dia dengan cepat. Letak sini. Nampak keseluruhan. Okey. Abaikan kalau negatif. Okey, 8. Okey, 86. 86, 286, 285, 287. Okey, jadi voltan lebih kurang sama. Okey, macam ni baru kita pasang dekat basikal customer. Okey, kita tak boleh katakan beli terus bateri terus pasang. Tak boleh. Okey, kita kena buat balancing dulu bagi dia sama macam ni. Okey, aku ulang balik lagi. 87 87 87 88. Okey, beza 0.01 volt saja. Okey, sini 87, sini 88. Okey, yang lain masih lagi 88. Okey, 87. 0.01 volt saja beza. 88 88 88 87
Okey, ni dah masuk 89. Okey, 88. Jadi beza dia hanya 0.01 sahaja. Okey, jadi dah balancing dah cantik. Jadi yang ni yang kita nak. Jadi kalau ada basikal elektrik, bukannya kita terus pasang, sebabnya nanti dia tak balance. Okey, kalau pasang balance terus, okey lah. Tapi kebanyakan bila kita beli yang baru, dia tak balance. Okey, dah selesai balancing. Aku akan tunggu dia penuh charging dulu. Kemudian aku akan buat discharging dan aku akan ukur pula start satu bateri ni. Tadi aku dah discharge tapi dia lebih kurang sama je. Aku akan buat sekali lagi untuk discharge ke 4 bateri ni. Terus je 48 volt untuk discharge. Dan kita akan tengok kapasiti untuk 4 biji bateri ni. Okey, dia claim 12 Ah. Okey, kita sambung siri, jadi sepatutnya kita akan dapat 12 Ah. Tapi bergantung pada bergantung pada data jugalah. Okey, discharge table ni maklumat yang ada sini, kita akan drop sampai 10.5 volt start satu bateri. Untuk 4 bateri akan drop sampai 42 volt. Kita akan dropkan sampai 42 volt. Kita akan tarik current lebih kurang dalam 4.98. Kita akan cuba tarik sini lah, 4.98 volt. Kita akan discharge current sehingga satu sel tu 1.75 volt. Okay, masuk untuk sebiji bateri 10.5 volt. Sebab satu sel tu 6. Dia untuk bateri ni dia ada 6 sel. 1.75 darab dengan 6 sel 10.5 volt. Jadi kita tak akan drop bawah daripada ni lah. Yang ni kita tak buat testing untuk bawah daripada ni. Okay, kalau atas ni lagi bagus lah. Untuk start sel lagi tinggi, lagi bagus. Tapi kita akan ambil 1.75 volt per sel. Dan kita akan tarik 4.98 am. Okay, kita akan tengok kapasiti dia mencapai 12 Ah. Pun tak sampai. Tapi kalau ikut data ni 4.98, dia tak sampai 12 lah. Okay, tak sampai 12 Ah. Tapi untuk setup yang ni, kita akan tengok kapasiti dia berapa untuk discharge. Okay, yang ni untuk charging sama. Kita tengok sekali lagi. Okay, boleh perhatikan kat sini. Nombor 4 1291, nombor 5 1291 juga, nombor 6 1290, 1291. Okey, ngam, cantik. Okey, cantik. Okey, total voltage sekarang ni 51.73 volt. Tengah charging. Start dengan 40%. Charger kita akan cut off pada 59. Ini M dah 1.8 am saja. 59.2 volt. Dia akan cut off pada 59.2. Bagi dengan 4 lah. Bagi dengan 4. 59.2 bagi dengan 4. Okey, 59.2 bahagi dengan 4 biji. 4. Dia charger dengan satu bateri 14.8 volt. Okey, dia akan sepatutnya stop pada 59.2 volt. Okey, agak tinggi sikit. 14, kalau boleh kurang sikit 14.7. Okey, kita akan tengok dia akan stop pada berapa volt. Dan bila penuh nanti dia akan berhenti lah. Dan dia akan berhenti, stop. Okey, charger ni dia, untuk charger ni dia mudah untuk kita tengok ni lah, persen-persen kat ni. Okey, jadi kita tahu dia dah penuh ke tak penuh. Jadi mudah lah kat ni. Okey, ada charging tu dia hanya dah ada satu lampu sahaja. Okey, yang menyala hijau macam ni saja. Jadi kita tak nampak dia punya. Okey, merah dan hijau saja. Kita tak nampak, kita hanya nampak bila dia bertukar. Kadang-kadang
Bila kita cas dia tak bertukar hijau sampai pagi, merah itu bateri ni akan jadi panas. Ni sejuk. Okey, efek suhu pada bateri dia akan menyebabkan kapasiti tak mencapai ke 100%. Okey, itu saja perkongsian selepas balancing dan discharge, charging dan buatan setiap bateri ni dah lebih kurang sama. Okey, itu saja perkongsian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.